Guys, baru-baru ni aku difahamkan dalam muktamar ada membawa beberapa isu naratif yang cuba memburukkan atau cuba menjatuhkan kredibiliti Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Ini yang aku tak faham. Mengapa mereka masih suka membawa berita-berita yang tidak benar, terutamanya pada kes Yusof Rauter. Padahal semua dah tahu bahawa kes ini telah digugurkan oleh mahkamah kerana tiada bukti yang menunjukkan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini melakukan perkara terkeji tersebut terhadap Yusof. Dan Yusof sendiri tidak mampu membawa bukti yang nyata, bukti yang sahih untuk menyokong tuduhan-tuduhannya. Yang mana ini semua menyebabkan mahkamah gugurkan kes ini. Alasan paling kuat adalah tiada bukti. Setiap tuduhan kena ada bukti yang sahih, bukti yang diyakini oleh pihak mahkamah. Semua tahu kronologi kes Yusof Rauter ini. Dia mengadu, kononnya dia diganggu pada tahun 2018. Manakala dia membuat aduan atau report polis pada 2019. 1 tahun lebih baru dia nak buat aduan. Adakah logik? Dan beliau tidak membawa apa-apa bukti pun kecuali SD, akuan bersumpah. Kononnya dia diganggu. Yang sepatutnya beliau gunakan masa muktamar itu untuk membawa berita-berita pembangunan negara, meningkatkan taraf hidup masyarakat, menaikkan nama Islam, bukanlah dengan membawa naratif-naratif yang boleh merosakkan pemikiran dan atau mengelirukan pemikiran masyarakat kita. Kita pun tahu, kita pun nampak pemimpin PAS sendiri pernah bersama dengan Yusof ketika kes dalam perbincangan atau kes dalam mahkamah. Apa yang dibincangkannya? Adakah Yusof Rauter nak jadi calon kepada PAS? Tak. Jadi apa tujuan dan motif mereka bertemu? Sebab itu bagi aku, kes tuduhan Yusof ini adalah untuk hanya menjatuhkan kredibiliti Perdana Menteri kita, dan juga ada pihak-pihak pembangkang yang gusar gundah gelana kerana Perdana Menteri kita ini sangat tegas dan berprinsip, terus melawan, menentang, membongkar kaki-kaki sakau pemimpin-pemimpin yang mengumpul kekayaan dengan mengambil harta negara. Sekarang kita tahu dah motif perjalanan politik PAS. Adakah untuk membina negara atau membantu rakyat dan masyarakat Islam ini lebih maju ke depan, atau hanya inginkan kuasa dengan memburukkan pemimpin-pemimpin yang berjaya?